Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Okey, alhamdulillah. Itu hari saya bersama dengan Abang Rainbow. Okey. Minggu lepas punya ni kita bersama dengan Abang Rainbow berkenaan dengan Recom. Okey, yang mana yang tak tahu lagi Recom. Okey, so kita bawakan hari ni iaitu Family Recom. Okey. Hari ni kita nak bincangkan tentang masalah ketagihan ni lah. Masalah ketagihan, lepas tu punca-punca dan juga macam mana diorang boleh terjelumus dalam ni dan macam mana diorang boleh recover. Okay, so kita bawakan iaitu Abang Bob, lepas tu kat sini kita ada Abang Rainbow, Tajul dan juga Abang Hakim. Yes. Okay, so siapa yang nak mula dulu ni? Kita bagi Abang Bob dulu Abang Bob dulu untuk ceritakan sikit pasal kroniknya penagihan dadah ni. Sebab biasa kita tengok masyarakat tak ambil serius pun benda ni. Jadi dia rasa macam benda ni tak kronik pun. Macam benda ni ambil simple lah. Walaupun sebenarnya adik-beradik sendiri ataupun mak bapak sendiri ataupun jiran sebelah rumah, dia orang tak nampak kronik benda ni. So boleh abang ceritakan sedikit kroniknya penagihan dadah ni macam mana? Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi kalau kata masalah penagihan ni bang, kenapa dinamakan kronik penagihan ni? Yang ramai masyarakat ingat masuk pusat pemulihan makna itu at the end of the treatment, makna dah cukup. Sebenarnya kroniknya masalah penagihan ni bukannya dia ni dimulakan dalam treatment, tak ada. Okay. Yang penting di luar treatment, selepas treatment tu apa dia? Perawatan susulan. Kalau orang biasa dia punya kalau kita lah manusia biasa yang tak isap dadah ni kan, makna keperluan asas dalam kehidupan. Kita nak kena ada agama, kita nak kena ada pakaian, nak kena ada kerjaya, makanan, kesihatan, betul kan? Persekolahan, ni keperluan asas. Kalau manusia normal yang tak isap dadah, contoh dia punya komponen satu je rosak, kesihatan dia, demam lah contoh. Okay. Kesihatan rosak, makna agama dia pun akan terjejas. Makna nak sembahyang pun tak boleh, dah demam pun semua kan. Lepas tu nak pergi kerja tak boleh, nak cuti, nak pergi sekolah pun tak boleh, pakaian pun dah tak terurus kan. Makna satu komponennya, kesihatan dia rosak, bila demam semuanya akan terpalit, akan rosak. Setelah 3 hari makan ubat doktor, makan Panadol, pergi jumpa doktor, dapat injection, sihat. Bila dia sihat, automatik dia boleh sembahyang seperti biasa. Betul. Dia boleh pergi sekolah macam biasa. Dia boleh pergi kerja macam biasa. Dia dah boleh menyemat balik macam biasa. Maknanya 3 hari pulih, dah boleh dapat balik apa yang dia kerosakan tu tadi. Penagih dadah dia lain. Penagih dadah contoh komponen rosak kesihatan dari isap dadah kan, kesihatan dia terrosak, memang tak support. Dengan agama pun dah memang dia tak nak sembahyang pun tak boleh, dah lalok lentok apa semua kan. Pergi kerja pun tak boleh, kena buang, tak boleh ikut time. Pergi sekolah pun tak boleh nak belajar, drop kan. Pakaian asal boleh je kan. Mungkin mula-mula masa isap dadah boleh lah dia menyemat, tapi dah lama-lama bila dah ambil dadah tu, duit pun tak ada, apa tak ada, asal boleh semua. Makna bila satu je komponen rosak, dia dah ambil dadah, semua kan terjejas. Yang dikatakan masuk treatment, masuk treatment, yes, dia masuk treatment makna dah berhenti dadah. Berhenti dadah, tapi kesihatan dia tu macam mana? Dia pulih dah sepenuhnya. Maknanya daripada segi mental dia ya, mungkin ada kalau dia main jab, kalau dulu dengan HIV, dengan hepatitis kan, dan macam-macam penyakit yang kronik-kronik akan ada. Penagih dadah dia terkenal dengan hepatitis C, B, dan memang akan ada. Hepatitis tu maksudnya macam mana? Penyakit bengkak hati. Bengkak hati hepatitis C kan. Kalau dulu HIV, orang takut dengan HIV apa semua kan. Tapi sekarang penggunaan dadah tak guna jab lagi, tapi HIV ni mengebak selalu melalui seks. Jadi masalah agama pun belum tentu lagi. Dia berhenti dadah, mungkin dia boleh sembahyang, boleh ni, tapi dia masih lagi fikiran dia tu tak apa cakap, masih lagi tak boleh fokus. Pasal bila baru je baik daripada ketagihan menjalani treatment, makna yang dia buat dalam treatment tu kerana disuruh, bukan kerana kerelaan hati. Dalam treatment memang kena suruh lah, peraturan undang-undang dalam treatment center, memang kau kena sembahyang, kau kena ikut time apa semua kan. Lepas tu daripada segi pekerjaan,
belum ada kerja lagi. Kau dah kena buang kerja. Sebelum masuk treatment kau kena buang kerja. Kau isap dadah apa semua. Kau ingat keluar senang nak cari kerja. Dengan rekod lampau apa semua kan. Itu masalah tak selesai lagi. Masalah persekolahan. Kau dah drop. Berapa lama kau dah drop kau punya college. Lepas tu kau berhenti dadah. Kau nak sambung balik. Kau rasa mudah ke senang? Keluarga percaya tak percaya nak labur duit lagi nak pergi college? Belum selesai lagi. Masalah pakaian dan masalah tempat tinggal. Kau ada tempat tinggal sendiri, kau masih belum lagi boleh uruskan lagi. Sebab apa? Tak ada duit. Makna kat situ yang dinamakan kronik tu tadi, benda macam ni yang kita nak kena rawat. Bukannya kata penagihan tu sendiri nak kena rawat. Isap dadah ni kau taruh dalam bilik tu, dia berhenti lah. Dia isap dadah, datang, aku masuk dalam bilik air kan, aku kurung dalam tu, macam dia cakap tadi lah. Mana aku bagi makan, bagi minum, bagi rokok, cukup 14 hari kau keluar. Dah sihat. Dah sihat. Ketagihan hilang. Ketagihan kalau dulu ubat apa semua paling-paling seminggu pun. Kan? Kalau macam ais sekarang ni paling-paling dia tidur sepanjang hari selama 4-5 hari dia tidur bangun okey dah. Tetapi mental dia masih lagi belum sihat. Belum okey, belum sihat. Sebab apa? Bila kau dia proses macam kita berkahwin lah. Bila kahwin, bila kau isap dadah ni, kau ada umpama kau berkahwin dengan dadah tu. Hari-hari kau nak dadah tu. Kau tak dapat dadah, kau akan buat apa saja. Umpama orang jatuh cinta. Sebab tu kalau kita tengok penagih dadah ni sanggup curi, sanggup merompak, sanggup buat apa saja untuk dapatkan duit, untuk dapatkan bekalan. Kan? Begitu juga dengan orang bercinta ataupun orang yang dah kahwin. Dia akan buat apa saja demi isteri yang tersayang. Betul. Bumbung pun jadi Kalau yang bercinta tengok bumbung tak dapat masuk rumah, tengok bumbung pun dah lepas rindu. Tengok slipper. Tengok slipper pun lepas rindu. Kan? Itu orang bercinta. Yang lain bercinta dengan dadah ni, dia sanggup buat apa saja demi dadah yang tercinta yang tadi. Kan? Jadi bila dia masuk treatment, orang masuk treatment tak semuanya suka rela bang. Kata-kata kena tangkap, kena masuk treatment, kena paksa dengan keluarga. Makna di situ umpama kau diceraikan dengan cara paksa. Bila kau bercerai dengan isteri dengan cara paksa, pemberontak kan berlaku. Betul. Kan? Dia mungkin okey lah mak, okey lah ya, okey ni. Tapi bila pemberontakan tu berlaku, dia sedar rupanya aku dengan bersama isteri aku ni, aku dah buat diri dia terseksa. Jadi lama-lama dia akan accept. Nak dapat accept tu bukan satu jalan yang mudah. Sukses lah, bukan satu. Bukan dengan satu hari, bukan dengan 2 hari, bukan setahun, bukan 3 tahun, malah bertahun-tahun. Penerimaan bahawa aku memang kena berhenti dadah ni, babe. Aku memang kena ceraikan dadah ni lah. Aku tak perlu kan. Nah, dapat sampai macam tu punya level, dia bukan makan minggu, bukan makan tahun. Bertahun-tahun. Kan? Betul. Macam saya sendiri pun dah bertahun-tahun berhenti dadah, tidur mimpi lagi kadang-kadang. Tidur mimpi. Mimpi juga. Tak sempat jujur. Cuma tak dapat. Tapi betul dalam mimpi mesti tak sempat hisap. Ayam berkekuk. Oh tak? Mana dia punya tarikan tu. Kan? Jadi kadang-kadang saya duduk Selayang. Saya membesar Selayang, kejatuhan saya di Selayang Baru, Pasar Borong. Saya duduk Loyang macam tadi nak datang pun. Tengok Pasar Borong, lalu tu Pasar Borong. Ini tempat aku dulu kan. Dia boleh teringat balik tu. Lepas tu teringatlah muka-muka kawan-kawan lama kan. Arwah Farid, Arwah Aziz Haji. Kan? Boleh terbayang lah muka diorang tadi kan. Kan? Jalan. Makna bukan je kata nak hisap, tetapi ingatan. Itu dinamakan apa? Orang cakap trigger dia tu kan. Cuma aku tak layan, aku jalan terus. Tapi kat situ, apa yang aku cuma sampaikan, otak ni belum lagi pulih sepenuhnya. Kita boleh memaafkan orang, tetapi kita belum tentu boleh melupakan. Betul. Nak melupakan bukan satu perkara mudah. Especially kalau bercerai lah. Kau pernah bercerita first awet kau clash, kau rasa terbayang riak muka dia sampai sekarang. Ataupun first perempuan yang kau having sex kan, yang pecah kau punya teluna kan. Sampai sekarang kau ingat, aku pecah teluna dengan pelacur je. Tu lain lah, aku tak ingat dah muka dia kan. Jadi banyak sangat tu. Itu bukan banyak sangat. Mana itu bukan cinta pertama, tetapi aku pernah berkahwin, aku pernah bercerai kan. Jadi masih lagi terbayang kan, aku datang lalu kat rumah aku tengok, ini dulu makna cinta pertama kan. Bullshit kalau cakap lupa, memang tak lupa. Betul. Melainkan hilang ingatan lah. Hilang ingatan yang boleh lupa. Cuma kita dah tak mau let go. Move on kan. Lepas tu dah kahwin baru sekarang, dah aku fokus dengan keluarga lain. Makna untuk berhenti dadah macam tu juga. Kau nak kena cari kehidupan baru, suasana baru,
kawan-kawan baru untuk mendapatkan kehidupan baru tanpa dadah tu tadi. Sebab tu Recom ni diwujudkan. Memang banyak support group yang ada di Malaysia ni ramai. Zaman sekarang mudah. Sekarang mudah. Kalau zaman Internet dulu, time aku dulu tahun 93 apa semua, support group tak ada. Yang ada NA group kan. Tak banyak ada yang expose macam ni, tak ada. Kan? Zaman sekarang kau tekan dia dalam media sosial, kau boleh dapat lah. Kau Betul. tekan pasal recovery macam-macam group ada. Betul. Kau nak dan tak nak je. Kan? Jadi sebab tu, tapi masih lagi ramai yang kembali kepada penagihan. Kenapa? Tu cakap tadi, isu dalaman individu tu sendiri belum selesai. Unsettled issue. Yang kita tak tahu apa yang dah terjadi dalam kehidupan semasa zaman penagihan yang dia tak boleh maafkan diri dia. Kadang-kadang orang buat sesuatu benda yang yalah, dia ambil dadah ni untuk hilangkan stres. Kadang-kadang stres kita tengok kehidupan dia dah okey apa semua, tapi kenapa dia masih gini asap? Kita tahu unsettled issue dia. Mungkin dalam penjara dia kena bully dia kena berantai, kena belasah. Mungkin dia kena bontot dalam penjara yang dia tak boleh nak maafkan diri dia. Benda-benda ni yang dia takkan cerita dengan orang. Okey. Yang dia pendam sampai dia mati. Akhirnya makan diri dia sendiri. Dan sekali dia ambil pula. Dia kan setiap kali datang memori, itu dia pergi. Pasalkan marah tadi. Sebab tu bila ada guilty feeling dalam diri ni, hidup kau akan sentiasa takut dengan bayang-bayang. Guilt kill. Betul. Kan? Jadi sebab tu bila dalam treatment kau keluar, kau nak kena ada rawatan susulan. Sebab tu Recom ni aku cakap dengan Lembu, kita cuba buat umpama macam rawatan di alam maya. Kan? Online treatment. Group dah banyak group support. Tetapi rawatan di alam maya ni belum ada umat. Kita try buat. Sebab masing-masing ada pengalaman dekat pengasih dulu, rawatan dulu macam mana kan. Aku rasa modality TC ni boleh digunakan lagi, tetapi kita kena olahkan dengan situasi dan environment baru kan. Jadi itu ada wujudnya Weekend Wrap Up. Setiap minggu kita ada Weekend Wrap Up untuk orang share setiap masalah sepanjang minggu, apa yang dia lalui, apa yang dia ni kan. Mana sharing session setiap minggu Weekend Wrap Up kita panggil. Tapi ada orang dia tak percaya sharing ni boleh membantu dia punya proses recovery. So pentingnya sharing ni kan. Aku rasa kau perlu huraikan supaya audience boleh faham kenapa kita kena sharing. Ada orang dia cakap benda ni buka aib. Yes. Kan, buka aib. Jadi kenapa kita nak kena buka aib sendiri? Kenapa kita tak deal sendiri? Jadi macam mana pendapat kau? Kita bukan cerita aib kita dengan orang yang kita tak kenal. Bukan dengan grup yang kita tak kenal. Ini support group yang kita buat, kita tubuhkan ni. Makna kita kena kenal satu sama lain dalam grup tu. Makna dalam grup tu dia ada dia punya kerahsiaan. Makna kau tak boleh nak cerita masalah orang lain ni pada luar. Itu tabu. Makna itu kesalahan besar. Bila orang share masalah dan kau bercerita pula lepas meeting tu kau cerita lah orang ni kau sampai mana dah salah besar dalam kita punya grup. Tak boleh. Kenapa sharing ni penting? Kalau ikutkan dulu treatment terawal di dunia dalam masalah penagihan, dia bukan ada treatment center dulu, tak ada. Mula-mula treatment yang ada dalam masalah alkoholik, dulu alkoholik dadah belum ada. Yalah, betul. Adalah AA, Alcoholic Anonymous. Tahun Itu support group. 1953. Kan, selepas tu bila dadah muncul selepas perang apa semua, dadah muncul, narkotik ni menjadi masalah pada dunia. Diorang adakan Narcotic Anonymous pula. Maknanya dah ada group. Jadi daripada group ni tadi, baru diorang terfikir, group ni dah habis group datang lepas tu balik, maknanya tak selesai masalah. Itu adanya idea. Diorang adakan treatment center yang dinamakan Therapeutic Community punya program di Amerika dulu. Kan? Sebab tu yang maksud aku kat sini bukannya aku nak cakap pasal tu, aku nak cakap pasal treatment awal untuk masalah ni adalah sharing. Dia umpama macam Santa Claus. Kau biasa tengok Santa Claus tak? Santa Claus ni kan, dia kalau bawa barang kan, dia keluar daripada dia turun, dia bawa barang, dia akan pergi hantar barang. Tapi bila dia dah habis, dia akan apa? Ho 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 ho. Santa Claus bunyi ho 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 kan. Dia suka hati apa semua, naik balik tempat dia. So dia suka sebab beg tu lagi kan apa? Sebab beg tu dah kan, pasal mula-mula dia datang dia tak boleh nak ho 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 lagi. Dia datang nak kena masuk cemini, nak masuk cemini nak ni, itu bebanan ni habis. Kan, maknanya dia hantar hadiah kat rumah ni. Lepas tu naik kereta rusa tu lagi, pergi sana hantar hadiah ni. Sampailah dia punya beban tu habis tadi. Daripada dia jalan bongkok macam tu, akhirnya dia boleh menari-nari ho 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 ho. Dia seronok. Pasal bebanan yang dia bawa tu dah habis. Kan?
kalau kita luka dekat luar, kita taruh ubat, kita nampak lah luka ni dah baik, dah kering. Tapi kalau masalah dalaman, tak nampak. macam mana nak ubat? Yelah. Itu yang kita kena share, luahkan. Sebab tu kalau treatment kat hospital ada department psychiatric, kan? Kerja doktor tu dia dengar cerita orang tu. Dia cerita je. Kan? Itu Betul. treatment untuk dia. Untuk ceritakan bebanan-bebanan yang dia pendam. Penagih dadah ni banyak bebanan yang dia pendam dalam diri dia. Cuma dia tak cerita dengan orang. Kena pula zaman sekarang pula cakap, oh tak boleh cerita aib. Kan dah ada pula dah terpengaruh tu, oh aku tak boleh cerita ni. Tapi yang bercakap cerita aib tu tak baik, dia okey lah hidup dia. Dia penagih dadah ni yang dengar kau cakap, oh menceritakan aib tu tak baik, penagih dadah ni dengar macam tu, oh tak boleh cerita, last sekali apa dia buat? Betul. Dia sak dadah. Dia sak dadah, lepas tu sampai boleh bunuh, lepas stres. Nak medicate dia punya feeling. Dia membunuh, kalau kita lihat penagih dadah dia membunuh, orang dia tak ada suka-suka nak pergi bunuh orang. Betul. Tak ada. Macam mana pun orang tu dilahirkan, dia jahat aja. Nak naik nyawa orang tu bukan satu perkara mudah. Kan. Sehingga dia mampu buat itu apabila dia hilang kawalan otak, ada kewarasan otak tu tadi. Kewarasan otak. Betul. Di mana datang otak tu tadi dah tak terkawal pasal apa? Bila emosi ni tak terbendung je. Tak boleh nak luah apa semua kan. Dia pendam Last sekali meletup. Bila kena, dia macam gunung berapi lah. Gunung berapi tu dia tak terus meletup bang. Betul. Kan? Meletup sikit sampai tu masa ada dia punya trigger, pum, baru dia meletup. Itu juga dalam diri ni. Tu sampai bunuh orang, sampai samun tarik, sampai dah tak peduli lah. Sampai hilang kewarasan pemikiran tu tadi. Itu kroniknya penagihan yang saya cakap. Itu yang kita perlu rawat. Faham. Kan? Makna rawatan, bukan saya cakap rawatan yang ada ni tak betul. Rawatan dah okey dah. Tapi rawatan susulan selepas tu tadi. Yang kita nak kena follow up. Pusat tu apa semua kan. Bila dalam pemulihan, dalam pusat pemulihan, kau dikawal. Itu baru proses pemulihan. Kau dikawal, kau kena ikut disiplin. Kau kena ikut ni dia punya timetable ni apa semua. Ada sesi yang masuk. Kau duduk dalam tu, kau dikawal. Safe environment. Memang tak ada dadah, tak ada apa kan. Safe environment. Kau buat pemulihan tu. Kan? Tetapi macam aku cakap tadi lah, kau dipaksa bercerai dengan dadah. Ada orang mungkin dia dah sedar kat situ lah. Kan? Okey lah, aku terima, aku betul-betul nak buat. Ada orang yang dipaksa ni, dia memberontak dalam ni. Dia duduk situ sekadar dengar je lah. Dalam hati dia ketawa kan yang penceramah tu. Yalah. Koyo lah. Dia buat tak tahu je kan. Yang cuma masuk kiri keluar by time lah. Masuk kiri keluar kanan by time lah. Kan? Sampai masa bebas, pum. Lepas rindu. Baru report. Aku nak bagi bapak aku masuk aku pusat lah. Kau tengok aku hisap lagi banyak. Okey, dendam. Itu berlaku dendam. Yes. Kan? Lepas tu bila dah kantoi, dah ada salah kawan. Saya balik kampung, saya jumpa kawan-kawan penagih dadah cerita. Padahal dia sendiri, mana ada orang kau dah berhenti dadah, kawan-kawan tengok kau pun segan tau nak bagi dadah tau. Betul. Selalu dia kata, tak ada apa-apa, payung sikit. Sendiri yang cari. Selalu sendiri cari. Pasal apa cari? Pasal tu tadi, tak ada yang nak follow up selepas dia keluar pada treatment atau pada penjara tu tadi. Okey, faham. Pemantauan situ sepatutnya penting. Kalau dalam kilang-kilang getah ni kan, contoh getah ni dalam kilang yang buat getah ni kan, dia bukan tu dah siap ni, okey pergi jual. Tak ada. Dia ada satu department dinamakan quality control. Nak tengok getah ni tahan ni okey tak okey. Ikut spesifikasi buat ni kan. Makna job daripada quality controlnya department, baru dah orang boleh pergi ke pasaran. Itu juga dengan masalah penagihan. Sebab tu Recom ni diwujudkan, sebab tu kita buat ni ialah kita nak meramaikan lagi ataupun nak perbanyakkan lagi grup-grup support yang ada. Cuma di Recom ni ada kelainan dia, kita ada sesi-sesi yang kita selitkan di dalam setiap minggu. Kan ada relapse prevention dalam tu, ada open sharing, open topik, permasalahan terkini, permasalahan semasa yang boleh dibincangkan. Maknanya kita nak diorang bercerita je. Kan? Supaya aktif supaya diorang rasa ada healing proses tu ada dekat situ. Kan? Lepas tu nanti kan bila sampai masa pun kita buat perjumpaan, kita buat gathering, kita buat ni, maknanya Recom punya gerakan untuk masa sekarang kita buat macam tu dulu. Dan bila kita jumpa tu baru kita akan get back. Jumpa dia, sorry kau punya, maknanya kita dah kenal dia melalui online. Jadi bila kita jumpa tu kita dah tak ada masalah nak bercerita. Betul kan? lah. Makna keakraban tu dengan sendirinya terjalin. Kan? Betul. Jadi tu aku, sebab apa aku cakap dengan Rainbow,
kita buat treatment dalam maya ni, kita boleh manfaatkan media sosial. Orang cakap banyak negatif, tapi kalau kita buat secara positif, kita dapat membantu lebih ramai orang sebab dia boleh pergi jauh. Betul. Kan? Jadi masalah dada ni memang kronik sebab belum ada satu pusat rawatan, belum ada satu treatment, belum ada satu support group yang boleh memberi jaminan bahawa dia dah pulih dah. Selainkan mati je. Selama dia hidup, selama dia menjalani kepulihan tu, selama tu dia nak kena aktif lah dengan group support yang ada ni. Supaya tak support group adalah tempat rawatan. Supaya tak cenderung. Tak kecenderung. Mana dia dah leka dengan Penyakit dah ada. penyakit dah ada lah, tapi dia dah tak fikir situ pasal dah ada kelompok yang baru, dah ada kehidupan. Macam aku cakap tadi, kehidupan baru, suasana baru, kawan-kawan baru nak kena ada. Baru kau boleh lupakan masalah penceraian kau tu tadi. Okey. Kan? Okey, jadi Jelas. so sekarang abang pun dah cerita tentang kroniknya dadah ni kepada kita semua kan. Okey, boleh tak abang Abang Hakim. Hakim. Ya. Okey, abang Hakim, cuba ceritakan sedikit Pengalaman. perjalanan abang sebelum abang Dapat recovery lah. dapat recovery dan juga bersama Recom. Dan apa yang Recom dapat bantu abang dan boleh membuatkan abang terus untuk Kekal. bersama dengan Recom. Selama berapa tahun abang bersama Recom? Sekarang bersama Recom dah 4 tahun, hampir 4 tahun. 4 tahun Dan dah ada recovery lebih kurang masuk tahun ke-11. Alhamdulillah. Yes. Tahun Okey. ke-11. Boleh ceritakan sikit bang? Okey, untuk perjalanan untuk pengetahuan semualah. Okey, aku ni untuk pengetahuan kau, DOC aku, drug of choice aku bukan sekarang punya dadah. Jadi aku zaman aku dulu heroin. Oh. Traditional punya dadah lah. Okey, dan perbezaan dia macam apa yang kita tahulah. Pada zaman aku dulu, kalau kata dia punya side effect dia untuk heroin ni, dia pergi ke HIV. physical lah. HIV, kurus, cengkung. Jadi dia tak pergi ke mental. Jadi dadah sekarang apa yang aku tengok, dia pergi ke mental. Dan aku sendiri sebagai seorang bekas pengguna dadah pun, kita sendiri pun takut. Aku sendiri pun takut dengan dadah sekarang. Walaupun pada awal je, pada yang betulnya sebenarnya dadah dulu pun teruk juga. Tetapi dadah sekarang ni punya dia punya efek dia kan. Zaman aku dulu pun teruk juga. Untuk pengetahuan korang, aku 90-an punya dadah. Belakang mati ni, coket ni tempat aku baik. Kau tidur situ kan? Tidur situ baik. Dan aku atas pengalaman aku tu pasal bila orang cakap nak berhenti dadah ni susah lah kan untuk orang yang apa, yang main jarum kan, zaman 90-an heroin susah lah berhenti. Aku kata recovery ni tak mustahil baik. Tetapi kita macam apa yang kita cakap tadi, kita kena bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh untuk buat recovery aku. Untuk pengetahuan korang, atas pengalaman aku sendiri, bukan zaman sekarang apa yang kita tengok orang isap dadah dalam bilik, dalam hotel betul. Macam zaman aku dulu, lorong belakang mati ni. Sirim tu, orang sirim tempat cucuk tu, aku boleh buat sewa dulu. Boleh buat Jadi sewa. doktor. Iya. Jadi doktor untuk dapat Zaman upah aku. hisap. Untuk dulu upah ada orang yang hisap tu. ni lorong kedai mamak ni aku lupa lah, belakang mati ni. Aku sewa situ, buka tengah tolak mening ni, buka lapik, susun sirim. Okey, orang datang lah. Okey, siapa nak cucuk, aku ambil upah apa semua dapat lah, aku hisap. Aku zaman tu. Tetapi Alhamdulillah, macam aku cakap tadi, recovery tak mustahil kalau kita bersungguh-sungguh kita buat. Tetapi macam apa yang aku cakap lah, zaman dulu punya penyakit kan, tak ada pergi ke mental kan. Dan untuk pengetahuan semua, apa yang kita tengok kat media sosial pun sekarang pun, dulu mana ada babe. Zaman-zaman anak bunuh mak, betul? Tak ada dulu. Habis kuat pun curi besi buruk, bawa rumah. Dia buat tonggas. Tonggas tu je. Tapi sekarang aku sendiri, macam aku cakap tadi, aku sendiri pun takut. Jadi bila aku dah kenal dengan Recom, dengan sahabat-sahabat aku lama, jadi bila kita buat support group ni, di samping aku dapat sampaikan mesej pada kawan-kawan aku kat luar, aku dapat bantu diri aku. Macam apa yang Bob cakap tadi, penagihan ni dia bukan setakat berapa lama kau berhenti, tapi aku kena jaga dia sampai aku mati. Walaupun aku dah belas tahun pun,
Tapi aku stay, aku perlukan sokongan kawan-kawan ni. Sebab apa, babe? Sebab penagihan ni, apa yang aku tahu macam Bob cakap tadi, dia bukan berkaitan dengan berhenti dadah. Apa yang aku tahu dia berkaitan dengan kita punya management kita. Macam mana aku nak manage aku punya masa aku, kehidupan aku. Penagih dadah zaman aku dulu, mana reti, babe, nak manage masa, nak manage duit. Ada duit hisap dadah, tak ada duit hisap dadah. Kalau nak dikaitkan dengan disiplin tu, seorang askar apa? Aku seorang askar, babe. Bekas askar. Bayangkan, kalau aku nak mengaku depan ni, aku malu, babe. Merosakkan nama dia. Tapi itu kenyataan. Pasal apa, dadah ni macam kita cakap, dia tak kira kau polis ke, kau ustaz ke, kau anak tok imam ke, dia tak kira. Dadah tak ada mata. Tak ada mata, babe. Itu So, yang siapa pun boleh, siapa pun boleh. Jadi macam berbalik pada aku cakap tadi, apa yang aku cakap tadi, tajuk dia kehidupan. Dulu orang cakap penagih dadah ni bangkai bernyawa. Sekarang. Tapi sekarang ni kita tengok penagih dadah pula dah macam zombie kan. Sekarang tak ada dah, belakang-belakang mati ni tak ada dah. Zaman aku dulu bawah jambatan Basteng Kelang, rock bottom habisnya. Habis, babe. Tetapi boleh berhenti. Zaman Pesta Lilin, faham kan? 98 zaman tu Commonwealth kan. Dia orang nak bersihkan Tokit. Itu zaman aku dulu lah. Pukul 6 petang cari kotak untuk nak lapik tidur. Itu zaman aku dulu lah. Itu pasal bila orang budak-budak baru cakap sekarang baru hisap dadah. Bukan kata kita nak naik. Dia kata susah lah kalau nak berhenti kan. Berapa kapal kau hisap dadah ni? Kadang kita pun nak marah juga kan. Kau berapa kapal kau hisap kan? Kau tak payah kau cakap rindu tu macam aku cakap sampai mati. Sampai sekarang aku ada rasa Bob rasa rindu. Rasa 10 tahun pun perasaan tu ada. Pasal apa? Pasal apa yang aku tahu dia ada kat otak dia. Dia ada kat otak dia. Macam Bob cakap tadi kan. Tak lupa. Boleh maafkan dia. Benda sedap. Siapa kata dadah tak sedap? Sedap. Kesesaraan yang kita tak sanggup. Dia punya side effect yang kadang tu masyarakat tak tahu sebenarnya. Kadang masyarakat tak tahu. Pasal pun kau dah duduk penjara, kau dah duduk pusat 2 bulan kan, kau boleh hisap balik apa yang kau nak ni. Macam aku cakap tadi, management. Dia tak pandai nak manage duit dia, tak pandai nak manage feeling dia sendiri pun. Penagih dadah dia tak pandai manage. Apa yang aku tahulah, aku dululah. Aku sedih pun, mak mati pun hisap dadah. Betul. Malam raya pun hisap dadah. Kucing mati hisap dadah. Kucing mati pun hisap dadah. Dia tak pandai nak manage dia punya feeling dia. Jadi dalam treatment, dalam ADK, nak mandi tak ada gayung pun stres tu. Kalau gayung pecah pun hisap dadah. Penagih dadah kan. Duit tak ada itu saja. Penagihan ni dia bukan berkaitan dengan berhenti dadah. Dia berkaitan dengan macam aku cakap tadi, attitude, daya penagihan. Kau nak kena buang kat mana kau nak buang selepas daripada kau dapat rawatan di ADK. Susulan macam ni lah, support group ni lah. Kalau aku dengan mak aku, dengan polis aku, main langgar habis penagih dadah. Polis pulak kat depan, kita masuk belakang. Yes. Mana tahu takut. Tetapi yang boleh menyekat aku daripada hisap dadah ni, kawan-kawan aku ni lah. Support group ni lah. Jadi dia nampak aku lain macam dia akan confront aku, akan tanya aku. Itu yang perlunya support group daripada kawan-kawan, apa yang aku faham lah. Recom lah. Yes, itu yang patut ada dalam Malaysia. Sekarang pun dalam Malaysia pun dah banyak dah kan. Tetapi macam aku cakap, macam Bob cakap tadi, dalam Recom kita ada sesi setiap minggu. Dan untuk pengetahuan semua, dalam Recom juga dia ada family, itu yang best tau. Dia ada community. Macam mana kita boleh dengar community dalam Recom, dia sharing. Yang biasa kena tikam dengan screwdriver tengah belakang pun ada. Kena gigit hidung pun ada. Jadi bila dia sharing macam tu, recovery person dalam tu dapat belajar. Macam ni yang aku buat dekat mak aku dulu. Kan Cermin dengan satu sama lain. Yes. Kita dalam Recom, kita tak diajar, tetapi kita belajar daripada pengalaman masing-masing. Dan kita dapatkan sokong bantu lah. Semangat. Macam kau dah berhenti, macam yang baru berhenti setahun, dia tengok 5 tahun dah berhenti, dia pun nak jadi macam tu juga. Tetapi bila dia duduk kat luar, dia tak dapat benda tu. Dia habis program dekat dalam ADK ke mana kan. Dia balik kampung, dia tak nampak. Aku dulu pun sebelum dapat treatment macam tu juga. Boleh ke menagih dadah berhenti? Aku cakap sampai dengan dia aku sendiri, aku nak hisap dadah sampai mati.
Tetapi bila aku duduk masuk dalam satu NGO tu, aku tengok brother-brother aku kan, boleh dah boleh berhenti. Baru aku percaya benda dia. Jadi bila dia duduk dalam support group yang aku cakap tadi kan, kita ambil semangat dan kita sedia menerima teguran lah. Sebab saling bantu-membantu lah. Itu je lah. Satu sama lain. Yes. Dia apa yang ada baik dekat aku mungkin tak ada dekat Lembo, tetapi apa yang baik dekat Lembo tak ada dekat aku. Betul juga. Mungkin dia ada kebaikan dia lain. Mana kita ambil daripada kebaikan dia, kita belajar. Kebaikan dia, kelemahan dia pun. Makna situ. Sikit demi sikit lah. Itu dia nama. Untuk kita nak menguruskan kehidupan ni tadi, kita tak boleh ambil satu part Maknanya kalau bilik ni ada 4 sudut, 4 sesi kau nak kena kaji. Apa baik dia, apa buruk dia, apa baik. Maknanya minta pandangan kawan-kawan. Kan? Sebab benda ni kalau ikut support group ni, kalau ikut zaman Rasulullah, zaman dulu mana ada treatment center, tak ada. Zaman Rasulullah ada orang nak pergi perang, nak apa semua musyawarah. Bermusyawarah. Betul. Sunnah. Kan? Yalah, sebab tu ada sahabat-sahabat. Sebab tu ada, itu yang support group ni, itu dia. Maknanya kita meneruskan apa yang yang ditinggalkan oleh Rasulullah tu, kita ambil tu, kita teruskan dengan berdakwah dengan cara kita lah, untuk tarik kawan-kawan untuk kembali ke jalan yang betul lah. Okay. So alhamdulillah lah. Nampak pentingnya support group kan. Nampak sebelum ni kita tak nampak lah. Kadang tu masa aku dulu pun tak nampak. Aku pun berkali-kali lah berhenti. Kan, berkali-kali lah, bukan pertama kali berhenti dah berpuluh kali. Tetapi bila dapat treatment, keluar tak ada apa, kosong. Macam buat cakap tadi, sokongan kawan-kawan tak ada. Tapi bila aku nampak benda ni penting, jadi aku kena sampaikan pada kawan-kawan, pada masyarakat, benda ni penting untuk kita nak buat recovery. Itu je lah. Okay, kepada banyak juga yang dah di-share ni, kan, dan boleh memanfaatkan lah. Kan, yang mana yang apa orang kata, yang mana yang baik kita ambil, kan, yang buruk tu kita tolak lah. Sebab apa? Sebab benda ni pun sebenarnya macam abang cakap tadi, benda tu sedap, tapi dia memudaratkan. Dia macam kita cakap tadi, penagih dadah ni dia sebenarnya dia perlukan orang untuk beri panduan untuk kehidupan dia. Yang betul. Kalau tak jadi, dia tak nampak. Dia nampakkan sedap tu kan, dia tak nampak efek ni. Tapi bila dia duduk dalam support group, dia dapat program, orang nampak benda ni menyakitkan. Dan aku cakap tadi, dalam group kita pun ada komuniti. Bila komuniti sharing, ini yang aku buat kat mak aku dulu. Macam ni lah perasaan bini aku. Aku dapat belajar sesuatu daripada itu lah. Okay, betul. Okay, so kita dah dengar daripada Abang Hakim. Ya, Abang. Alhamdulillah. So kita dengar pula daripada Abang Tajul. Abang Tajul macam mana dia boleh recovery daripada apa dia punya ni lah. So Abang Tajul betul okay. Berapa lama dah sebenarnya abang dah berhenti, dan macam mana abang boleh kenal dengan Recom ni, daripada mana? Mungkin daripada kawan ke, daripada internet ke? Sebab benda ni tak ramai lagi orang tahu, kan? Dan mungkin dah ada orang tahu tapi dia orang tak war-warkan, sebab macam dia nampak benda ni macam tak ada benda lah Recom untuk menagih. Sebenarnya mungkin dalam family dia pun ada juga yang menagih, tapi dia buat macam tak nak tolong dan sebagainya. Dan macam mana, boleh abang ceritakan sikit macam mana abang boleh kenal dengan Recom ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Selamat sejahtera. Aku Tajul. Aku seorang bekas penagih dadah. Aku dulu pun tak percaya yang penagih dadah ni boleh berhenti. Okay. Sebab aku berpuluh kali juga aku berhenti, hisap balik. Hisap balik. Kan? Sebab salah satu faktor dia, aku sendiri tak ada ilmu. Aku tak ada ilmu untuk meneruskan kehidupan tanpa dadah. Kan? Meneruskan kehidupan normal, aku tak ada ilmu. Dan aku usaha dari banyak segi lah. Aku daripada umur aku 20-an sampai 40 lebih ni, kira pengalaman aku banyak lah. Aku bermula isap dadah zaman 20-an sampai sekarang.
macam-macam dadah. Macam-macam dadah. Dan ada juga dadah yang aku isap untuk berhenti dadah ni. Aku isap ganja, lepas tu aku nak berhenti isap ganja, aku isap ais kan. Lepas tu aku nak berhenti isap ais, aku isap pip. Sampai macam tu sekali aku buat kan. Maksudnya aku yang bertukar-tukar yang dadah. lain aku boleh berhenti, pip aku tak boleh berhenti. Aku sangkut. Aku tak ada aku tak ada cara untuk aku berhenti kan. Melainkan kena tangkap kan. Kena tangkap berkali-kali juga aku kena tangkap. Pun tak berhenti juga. Masuk pusat keluar tak berhenti juga. Family hantar aku masuk pondok keluar pun tak berhenti juga. Pondok tu kawan-kawan Dalam pondok tu pun berdengung juga. moral. So macam-macam lah pengalaman aku. Berpuluh kali aku berhenti dan aku jatuh balik. Dan aku tahun lepas aku cuba cari untuk dalam online ni lah. Macam mana cara aku nak berhenti dadah ni kan. Aku dengar daripada salah seorang ahli rekom yang sharing dekat dalam TikTok kan. Okay, aku dengar, aku pun terus kontak. Aku pun berminat kan. Aku berminat. Apa benda support group ni kan. Masa kau duduk kat pusat, dia orang tak highlightkan kau tentang support group ke? Masa aku duduk dekat pusat, support group dekat dalam tu je lah. Luar tak ada. Luar tak ada. Cari tak jumpa kan? Cari tak jumpa. Memang tak ada lah, dia orang tak buat. Sebab yalah masa aku duduk pusat tu, aku keluar pusat, aku tak ada rasa nak berhenti lagi sebenarnya. Aku sendiri nak isap lagi. Kelemahan diri aku sendirilah. Dan kekuatan tu sikit-sikit datang bila ujian tu datang bertimpa-timpa kan. Sampai aku jatuh di titik terendah dalam hidup aku. Dan aku pernah ada kerjaya, aku pernah ada kenderaan sendiri, aku pernah ada keluarga, dan benda tu sikit demi sikit dia hilang. Dia hilang kesan daripada dadah tadi lah. Kesan daripada penagihan tadi tu. Dan lama-lama timbul dalam diri ni, aku bulatkan dalam diri, dalam hati aku tekad untuk aku berhenti. Aku tak boleh lagi ni macam ni kan. Aku dah penat dah hidup macam ni kan. Yelah. Keluar masuk duit habis, apa pun tak ada, harta habis, anak bini nak lari. So aku kena cari juga macam mana. Aku terjumpa dalam TikTok dan aku terus berminat untuk tahu apa tu support group kan. Apa tu Rekom? Apa itu Rekom? Dan aku jumpa Rekom ni lah. Dan aku pada tahun bila? Tahun lepas. Setahun juga. Setahun juga alhamdulillah. Tahun lepas aku masuk grup ni, aku belajar sikit-sikit lah. Orang ni sharing. Dan aku jumpa pula orang-orang yang dah lama berhenti, yang dah boleh kekalkan recovery sampai 20 tahun, sampai 15 tahun kan. Apa yang dia orang buat ni sebenarnya ni kan. Kenapa aku berhenti 2 bulan je. 2 bulan paling lama lah. Paling lama 2 bulan, 3 bulan hisap balik. Itu aku cakap berhenti tu memang senang. Sebab aku dah berpuluh kali berhenti. Pertahankan. Nak pertahankan tu. Sebab dia duduk dalam otak kita. Dia sentiasa je macam mana pun sampai satu saat mesti kita ambil juga, jatuh juga. Sebab aku tak ada cara siapa nak beritahu aku benda ni kan. Dan dalam support group ni aku dapat satu cara, iaitu sharing yang tadi tu kan. Jadi aku rasa nak hisap, aku boleh bagi tahu kawan-kawan aku ni untuk feeling aku, perasaan aku. Hari ni aku ada terasa nak hisap dadah lah. Terasa dia call dan aku punya brother akan swing aku punya feeling ke arah lain kan. Jadi aku berjaya untuk lepaskan untuk satu hari tu. Besoknya pun macam tu juga. Kalau aku ada rasa call, dia orang akan
support Support kita. lah. Dia orang swing kita punya mood, bagi mood kita berubah jadi lain. Benda ni main dengan kita punya mood dia, Emosi. kita punya perasaan dia. Kadang datang ke rumah lah. Kadang sampai datang ke rumah apa semua. Jadi macam mana bila dah masuk dalam recon ni, apa yang abang rasa? Maksudnya kan diorang dah support apa semua kan. Abang rasa lebih kepada selamat ke, ataupun rasa macam memang alhamdulillah dengan support group ni aku berjaya. Nak kata berjaya tu tak juga kan. Sebab aku perlu kenal aku punya kelemahan diri aku kat mana. Dan aku perlu share dengan aku punya brother-brother ni kelemahan aku. Dan sebab aku ni banyak kelemahan. Nak baru-baru berhenti kan. Aku tak boleh melilau seorang-seorang. Aku tak boleh jumpa dengan kawan-kawan yang pernah menagih sama-sama kan. Banyak pantang larang dia yang aku kena Jaga. aware kan. Tak boleh nak langgar. So dalam pada tu aku tenang. Aku tenang dengan environment baru. Kan aku dapat kawan-kawan baru, aku dapat kehidupan baru. Dan dalam Recom juga aku belajar sikit-sikit tentang management, tentang pengurusan diri aku, pengurusan kewangan, pengurusan masa aku, disiplin aku, dan pengurusan feeling aku sendiri. Sebab feeling tu akan membuatkan kita itulah yang akan berlakunya relapse kan. Kita punya feeling tu kalau kita tak jaga, dia akan pergi kepada thinking, lepas tu dia akan pergi kepada action. Perbuatan kita tu sendiri. Jadi feeling aku tu aku nak kena jaga betul-betul. Dan jadi aku kekalkan diri aku dalam grup ni, aku aktifkan diri aku dalam grup Recom ni memang semata-mata untuk aku nak jaga aku punya feeling. Dan aku sedikit sebanyak aku belajar sikit-sikit daripada brother-brother yang dah lama berhenti kan. Dan aku alhamdulillah lah, bukan saja dekat dalam online dia, malah Recom juga buat macam perjumpaan hari raya, macam buat gathering. Jadi ada aktiviti. Aktiviti pula bersama keluarga sekali. Tu yang best. Yang best tu bini aku sekali pun ada dekat dalam Recom. Jadi sama-sama kan. Aku belajar, dia pun sama-sama belajar. Jadi aku punya support system aku bini aku. Aku kurang kat mana dia tegur. Recovery partner. Itu penting kan? Penting. Betul. Kadang isteri, kadang ibu, ayah, adik-adik, semua boleh jadi partner. Betul. Sebab tu Recom dia join kan semua sekali dalam satu group. Okey. Jadi kita tak ada nak rasa apa, tak ada kita nak sisir yang makna contoh dia kita tahu ni penyakit, semua macam yang berkat lah, semua kena ambil tanggungjawab. Kan? Dia boleh duduk dengan kita, ada had dia. Tetapi dengan keluarga lebih lama. Jadi kalau keluarga tak tahu ilmu ni macam mana nak bersama dengan dia. Maknanya sebab tu kita guna konsep recovery partner. Maknanya partner yang positif lah. Betul. Selain daripada partner dalam kehidupan, partner dalam kepulihan juga penting. Betul. Setuju. Yang kita cuba sampaikan, kita cuba share kan sama masyarakat, komuniti. Yalah, dan dalam Recom ni sendiri bukan hanya recovery person je tau. Dia ada family sekali yang terkesan, antara mak, bapa, anak dihisap kan. Family dia ada dalam Recom, ataupun isteri, suami dia dekat dalam penjara, suami dia hisap dadah lagi kan. Ada. Jadi perkongsian-perkongsian dia orang ni aku terkesan juga sebenarnya. Sebagai recovery person ni aku terkesan juga. Apa yang dia orang cerita, apa yang dia orang alami, kita dulu pernah buat benda tu dekat kita punya family kan. Kalau tak, kita tak nampak cermin diri kita tu. Kesedaran tu tercetus. Banyak yang aku dapat dalam Recom ni.
So kau punya relationship apabila kau dah mula duduk dari Recom, kau punya relationship dengan isteri kau, adakah isteri kau support kau punya relationship tu lebih, kau nampak dia lebih memahami engkau dan kau lebih transparent dengan dia ke? Macam mana kau dengan wife kau? Okey Pada awalnya aku seorang yang masuk Recom ni. Aku seorang, bini aku tak masuk Recom, dia tak belajar apa-apa daripada Recom ni. Masa kau masuk Aku susah sikit. Dia macam mana? Dia menggalakkan ke ataupun dia ataupun dia tak tahu? Dia macam mula tak ambil tahu juga. Betul, tak ambil tahu. Rupanya benda ni penting. Lepas dia masuk Recom, baru relationship tu nampak. Chemistry tu dah ada. Dia pun faham macam mana bekal penagih dadah punya feeling, orang lain punya perasaan, orang lain punya kehidupan, ujian dia orang lagi susah daripada kita. Baru mudah untuk aku. Mudah untuk aku belajar kawal aku punya emosi, aku punya feeling tadi tu. Alhamdulillah, itu sajalah daripada aku. Betul. Masa buat perjumpaan tu, kita buat group lah. Buat group, dia share dengan bini dia kan. Aku first time jumpa dia ni. Kan, selama ni dalam sesi dalam Telegram kan. Bila jumpa tu first time, lepas tu buat sharing. Bila dia sharing, isteri dia sharing nangis aku semua kan. Automatic aku yang conduct group ni kan. Automatic aku terimbas balik apa yang aku dah buat dengan bini aku. Last kali, terus habis group tu aku telefon bini aku, I love you yang. Nampak. Mana kesan. Itu pasal saya cakap tadi, sama-sama belajar. Bila Azrul, betul dia dengan bini dia pun masalah malam tu kan. Betul malam tu kan. Tu aku telefon bini, tak sabar nak balik tu peluk hak bini aku. Mana aku rasa macam dah jauh pula dengan bini aku kan. Sibuk dengan aku punya hal kan. Padahal aku tak sadar, cuma kadang-kadang dalam live kehidupan biasa ni kadang kita terlupa. Kita neglect. Tapi bila diorang cerita, benda ni sebenarnya penting. Terus telefon, makna kesedaran tu. Biarpun dia cerita masalah dia, tetapi kadang-kadang kita pun tersentak. Jadi tu aku cakap kebaikan dia bila kita sharing. Kebaikan sharing, bila kau cakap tadi, sharing tu, kenapa sharing tu penting? Memang penting. Sebab dia bukannya untuk satu individu, tetapi dia two-way communication sebenarnya. Two-way benefit. Okey. Tapi ada tapi pula. Okey, tapi kebanyakan orang sekarang ni lah kita tengok, dia orang malu nak share. Faham tak? Dia orang rasa macam bila dia share ni, dia macam tadi lah cakap buka aib. Kan rasa macam patut ke aku share benda ni? Takut nanti kan aku sendiri malu. Kan? So boleh tak Abang Bob terangkan? Sebab macam mungkin diorang, kebanyakan orang bila dah terasa macam tu, diorang akan lebih pendam je. Dan diorang akan baca, contohnya macam ada support group ni kan, diorang lebih nak membaca je. Dia CCTV dia panggil CCTV dalam group kan. Tapi sebenarnya dalam hati dia orang nak luahkan. Kan? Boleh tak macam contohnya diorang luahkan pada seorang je dekat dalam grup tu. Maksudnya tak perlu dalam ramai-ramai. Maksudnya dia contact dengan Abang Bob sendiri ataupun dengan apa? Okey, dia macam ni. Sebelum nak bagi Bob jawab, aku nak sharing sikit Bob. Okey. Berkenaan dengan feeling ni. Okey. Bila aku start recovery, okey, aku dah duduk sendiri. So dalam grup masa treatment kita selalu berkongsi lah. Kita selalu sharing. Tapi bila dah keluar tu, aku rasa macam tak perlu kot. Tak okey dah. Boleh deal. Aku dah keluar daripada rehab 6 bulan aku tak pergi apa pun grup pergi, mampus dengan korang kan. Aku buat kehidupan aku dah kerja. Aku fokus pada aku je. Selepas 6 bulan gangguan tu datang, aku duduk dalam toilet. Aku dah nampak sudut ni ke atas ni Pot dah. Ini letak tin Milo, sini letak cepe, sirim, kan, kat sini ini boleh elak angin. Aku dah sampai ke situ tau. Jadi brother aku arwah ni, dia pancing aku untuk pergi group NA, Narcotic Anonymous. Masa tu aku pergi 3 tempat. Dia pancing aku Coket ni, Bukit Tungku dan juga Sungai Buloh. 3 tempat yang aku pergi. Jadi bila aku sharing, aku belajar sharing sebab apa? Dia pancing aku. Kau share lah sikit, budak-budak ni baru lagi nak recovery, bagi diorang semangat sikit.
Dia pancing. So early recovery bila aku sharing ni, ujungnya dia orang akan ucap terima kasih bang, saya bangga dengan abang. Aku seronok. Dah macam awang-awang kan. Tapi sebenarnya bila aku balik rumah, aku tenang, babe. Besok aku bangun pun aku tenang. Dan sebab dah share ya. Yes. Dapat lepaskan. Yes, itu early recovery. Lepas tu kita dah buat satu kehidupan yang lebih terbuka dengan masyarakat. Sampai dah mula nak ada awet, dah mula nak bercinta, nak kahwin kan. Dah mula dah ada mak mentua dan sebagainya. Benda tu, feeling tu lagi banyak. Lagi terbuka luas. So, feeling kau cari duit tak dapat. Kan, feeling kau nak bayar bini mesej, beras habis, konggis habis. Ini feeling lah. Sakit lagi kan. Jadi, aku mula dalam keadaan yang aku handle sendiri. Tapi sebenarnya benda tu tak boleh. Aku tak boleh. Feeling aku bila terganggu, impact dia aku fikir dekat dadah. Aku tak macam kau bro. Kau tak isap dadah. Feeling kau terganggu pun macam mana, kau takkan pergi cari dadah. Mungkin kau pergi memancing, kau pergi keluar dengan anak bini kau pergi jumpa mak ayah kau. Aku bukan macam tu. Aku bila feeling terganggu, aku first kali, orang macam aku ni, penyakit penagihan yang kronik ni, first kali dia akan trigger manicate feeling. Isap je. Jadi dengan pengalaman recovery yang ada, aku apply lah ilmu tu. Cuma aku nak cakap, kalau orang dia tak boleh kontrol dia punya emosi, dia akan pergi cari dadah. So dia emosi dia macam mana tau. Sometimes aku rasa diri aku ni orang tak hargai. Sometimes kadang-kadang dia datang macam tu kan Bob. Dia datang macam aku tak ada kawan, macam aku tak ada siapa-siapa dengan masalah yang aku tu. Feeling tu ibarat sponge yang ada air, kau perah, kau pulas, dia kering, kau perah lagi, ujung-ujung tu, aku punya hati rasa semak sampai macam tu. Hati aku rasa macam, teruknya. Tapi bila aku mula sharing, dia keluar sikit burden tu. Sikit-sikit. Dan, kalau benda tu aku tak sharing, dia tak keluar, bagaimana aku nak berhadapan dengan isteri aku? Aku nak taik muka ke 2 minggu dengan dia, seminggu kan, nanti dia akan overthinking. Kau ni apa hal, sakit ke? Tak sakit. Yang paling aku takut sekali, kau isap balik itu yang paling aku takut sebab kita tak isap. Orang yang kita sayang, dia thinking kepada kau isap balik macam Bob tadi yang cakap kan, kau isap balik itu yang kita takut. Jadi kita nak elakkan daripada dia confront benda tu. Dia bersangka kita ke situ, dia assume kita situ. Apa yang aku buat, aku kena sharing. Sebab aku nak kehidupan aku ni berjalan seperti biasa hari demi hari. Walaupun aku ada masalah duit, walaupun aku ada masalah kesihatan, tetapi aku ni tak adalah jadi kemurungan. Betul. Tak menong, pasang area 1 tak clear, pasang 2. Tu dia nampak luas punya cerita, habis overthinking. Last kali ujung-ujung dah nampak cerita, tokan duk jual barang kat port, elok punya layo. Kan, itu yang paling aku takut sekali lah. So Bob feeling ni mungkin Bob boleh huraikan lebih jelas. So macam aku punya sharing tadi, feeling kalau tak boleh dikontrol, dia akan buat aku bertindak kepada perkara-perkara yang negatif. Sebab apa? Aku ni orang yang sakit, mempunyai sakit penagihan yang kronik, dan aku tak seperti Pak Imam, seperti pramugari yang tak isap dadah ni. Aku tak macam dia orang. Aku tak macam kau bro. Kan? Mungkin kau fikir, alamak kau ni kejap-kejap dadah, banyak lain benda lain kau boleh buat. Apsal kau boring kau nak pergi isap dadah, apsal feeling kau terganggu kau nak pergi isap dadah, buatlah benda lain. So kalau tak ada ilmu, hati tisu Yes. So, itulah penagih dadah. Kan? Okay, Bob. Kau mungkin boleh huraikan, bantu untuk audience lebih memahami berkenaan dengan feeling dan sharing ni. Feeling dan sharing. Feeling ni, feeling dalam kehidupan tak boleh dipisahkan. Betul. Kan? Dalam kehidupan mesti ada feeling. Orang yang tak ada feeling dalam kehidupan, robot lah. Kayu mati. Kan? Dia umpama irama dan lagu, tak boleh dipisahkan. Kan? Ada lagu, tak ada irama, Pincang. tak sedap. Ada irama, tak ada lagu, tak ada lirik pun tak sedap, tak komplit. Begitu juga dengan feeling dalam kehidupan kita ni. Kalau nak semua cantik, baik je pun tak seronok kat kehidupan ni. Betul. Dia tak ada apa orang cakap. Naik turun. Dia tak ada naik turun. Mana tak ada cabaran dalam kehidupan.
Jadi sebab tu Allah tu jadikan manusia ni ada perasaan, dia ada perasaan marah, ada perasaan sakit hati, ada perasaan cemburu. Benda tu akan wujud, akan ada dalam diri semua manusia. Tinggal lagi bagaimana untuk kita mengendalikan benda ni. Kadang-kadang macam Lembu cakap tadi lah, yang tak isap dadah dia boleh lah cakap. Boleh pergi mancing masa nak cek dadah. Sebab dia tak pernah rasa dadah tu. Kan? Apa sikit dadah, sikit-sikit dadah. Baik kau pergi naik kereta buat motor laju pun tak apa. Kan, release tension. Pergi tengok wayang, orang tak isap dadah dia boleh cakap pasal dia tak rasa dadah tu. Tapi macam kita orang, macam diorang cakap tadi, Hakim cakap tadi, dadah tu sedap. Memang sedap kan, kalau isap kalau dah weng kan. Tapi lama-lama isap dadah dah tak sedap. Dia isap dadah mula-mula tu je sedap. Dia best. Jangan kau isap dadah, jangan test. Ini aku nak bagi perumpamaan dia. Maksud dia mula-mula, tetapi penagih dadah ni dia tak boleh nak mula-mula. Dia dah ada sekali, dah ada 2 kali, 3 kali. Sengsara berkala-kala. Berkala-kala sengsara. Sekali-sekala, berkala-kala. Dia tak boleh nak stop. Itu penyakit. Dia cakap kronik. Kan? Jadi masalah perasaan ni, sebab tu bila dalam support group, daripada dulu lagi, masa aku dekat pengasih dulu macam tu juga. Makna kekuatan program tu bukan pada morning meeting, bukan pada seminar. Itu just input. Tapi kekuatan pada program tu tadi, TC tu tadi adalah support group dia. Dia ada encounter group, dia ada mixed confrontation, macam-macam group ada dalam treatment tu kan, yang kita create dulu. Jadi dia boleh share lah. Jadi bila marah ada encounter group, bila ada benda tak kena, kita ada mixed confrontation, kawan-kawan boleh tegur. Maknanya kita nak ajar orang ni bahawa pentingnya support group tu untuk kita riliskan dalaman ni tadi. Macam yang bro cakap tadi, ada orang cakap apa nak share malu. Sebab tu kita kena tengok support group yang ada. Ya, contoh, kenapa yang aku cakap Recom ni ada kelainan dia? Dalam Recom kita campur. Ada recovery person, ada community. Kan? Jadi setiap dalam tu kita akan convince ataupun kita akan memberi keselesaan pada orang untuk sharing. Tetapi bukan dia masuk-masuk dia terus share, tak ada. Kita akan share dulu. Orang lama-lama akan share. Makna bila dia sendiri akan rasa apa, dia ada, mana yang seorang akan tadi tengok grup macam ni kak, okey tak kak? Akak rasa mana kita follow up dia tepi kan. Mana ada yang follow up telefon, lepas tu akak rasa seronok betul. Mana tadi minggu depan akak share lah. Akak share lah sikit. Mana kita convince dia untuk dia itu tak ada dia masuk grup kita paksa dia sharing. Memang tak ada. Dulu aku ambil inisiatif dalam Recom ni, aku ambil inisiatif buat video call. After sesi kita buat video call. Aku buat video call berdua, 2 way. Lepas tu dia ni baru, aku tarik seorang lagi Hakim. Aku tarik seorang lagi. So mungkin hari pertama aku berdua, hari kedua dah bertiga, lepas tu dah berempat, berlima, sampai setahun setengah bro kita orang video call. Yang mana baru tu, daripada lepas tarawih sampai nak masuk ke sahur kita spend time. Bukan kata nak ni lah, kita buat untuk nak dia orang bagi selesa dengan kita. Bukan senang babe, orang nak share, betul, bukan senang. Dia macam mana daripada awal dia panggil aku Cik Rembo. Keselesaan tu berlaku sampai macam mana? Lahanat engkau ni Rembo. Kita nak bina kan. Kita nak bina bondage tu biar rasa macam adik-beradik. Itu adik-beradik. Itu juga dengan komuniti. Dengan selama ni komuniti rasa terasing apa semua, tapi dengan kita tak ada nak anggap dia orang, mana kita nak dia orang pun ada masalah sama dan dia orang ni pun perlu dibantu dan kita pun memerlukan dia orang untuk mendapat kekuatan. Mungkin ada di kalangan kita ni yang mak dah meninggal kan. Betul. Mungkin ada ayah meninggal. Mungkin dengan kehadiran diorang ni tadi memberi inspirasi. Mana dia boleh share, anggap dia sebagai mak, anggap sebagai contoh. Itu yang Recom buat sekarang ni. Makna kenapa Recom? Recom tu dia recovery dan community. Recom singkatan dia. Sebenarnya Recom, recovery dan community. Itu dia punya maksud dia. Dalam Malaysia satu-satunya dunia aku ingat tak ada. Dunia tak ada lagi support group banyak yang campur. Support group banyak. Dekat Malaysia ni support group banyak, macam-macam support group ada. Tetapi beza dia dengan Recom tu lah tadi. Satu, dia tak campur macam ni, community dengan recovery tak campur. Yang kedua, sesi-sesi yang kita jalankan. Yang macam aku cakap, aku punya bayangan aku nak buat recovery treatment online. Dalam maya, di dalam maya kan,
online treatment. Mana orang tak perlu keluarkan kos, orang cuma bayar internet. Kan? Maknanya kita nak buat macam kita pun ada plan apa, nak buat apa tu Center. nak buat center. Kan, dengan PPIM yang kita jumpa baru-baru ni. Jadi yalah, dapat feedback yang baik dan dapat sokongan dan dapat peluang yang makna PPIM pun dia dah bagi pandangan. So kita saya dah nampak juga Recom ada bekerjasama dengan PPIM. Boleh ceritakan sikit tak? Memang nak tanya lah tadi tapi tengah tunggu masa yang sesuai. Penghujung. Last soalan lah. Soalan bonus. So apa orang kata yang buatkan Recom memilih PPIM untuk bekerjasama. Okey, yang pertama kita lihat PPIM adalah satu NGO yang besar dan dia bukannya terdiri daripada recovery addict. Okey. Maknanya kalau banyak NGO yang ada, kan. Kalau dalam Malaysia ni kita ada MESEC dan ada beberapa gabungan NGO yang ada apa semua kan. Jadi kenapa saya pilih PPIM, saya nak kelainan dekat situ sebab apa? Kita tak boleh kalau campur addict dengan addict ni dia akan jadi masalah sebenarnya. Akan jadi masalah sudahnya apabila dia masuk bajet besar bila ni akan jadi masalah. Sebab dia memang masalah sebab aku dah ada pengalaman benda ni. Dekat pengasih dulu satu persatuan yang gah. Satu persatuan yang gah. Akhirnya bila duit masuk banyak dah ni Dipolitikkan dalam tu ada konspirasi, akhirnya terbungkus pengasih. Pengasih lagi. Tak tahulah, aku tak nak nampak Jadi persatuan yang aku sayang akhirnya terbungkus macam tu. Hancur. Gara-gara ni. Jadi bila aku bincang dengan Rainbow dia nak buat ROS persatuan, aku tak bagi. Mula-mula tak payahlah kau daftar company lah. Yang Recom ni daftar company. Kan kalau persatuan nanti dia nak kena ada AJK nak ni, lepas tu minta bajet masuk apa semua, nanti dah kena kau dengan aku bergaduh ni. Aku masuk RM2,000. Baru RM2,000 dah bergaduh. Duit Yalah. Mak dia pernah kadang-kadang kalau duit ni dia akan trigger dia tu jadi daripada tak ada tanduk tumbuh tanduk. Kan jadi bila dah lama dalam Recom 4 tahun ni kita dah bergerak, makna segala pergerakan kita buat ni semua keluar daripada poket sendiri. Kita tong-tong. Nak buat majlis, nak buat program, kita tong-tong. Bincang dalam grup, okey kita nak buat baju, nak buat ni, semua tong-tong. Last kita buat program kita ambil RM8,000 kat PD. Tong-tong. Daripada buat program bulan berapa tadi? Bulan awal raya, bulan apa? Bulan 6 kita buat collection daripada bulan 3. Sebulan RM30, RM30. Untuk nak benda tu direalisasikan. Daripada Singapura datang, daripada mana benda jadi dinamik, jadi besar dan aku sendiri pun tak sangka. Community bagi support, mana datang apa semua kan. Mana duduk dengan kita sama-sama dekat 3 hari 2 malam. Satu rumah. Chalet besar kita sewa. So yang paling best dalam program tu, community dia tak rasa terancam dengan kita, dia rasa selamat. Dia tak rasa takut sampai dia taruh bad duit situ pun dia tak kisah, taruh handphone merata pun tak kisah. Selama dia dengar penagih dadah kan semua pantang lepa kan. Dalam tu dia orang boleh sampai dia share last kali dalam malam tu dia share, dia tak rasa takut langsung, dia rasa lelaki dan perempuan tu community. Dia bukan dia rasa selamat. Perempuan pun ada. Makna kat situ sebab apa kita dah develop, sebelum tu kita develop dalam group ni sebagai family lah. Makna bila kita dah share, dah biasa share macam tadi aku cakap lah, aku jumpa Tajul first time dekat sana, tapi sebelum tu aku dah jumpa dekat dalam online lah, dia share apa semua kan. Kita kenal melalui tu, tak pernah jumpa ni. Dan bila jumpa tu dah boleh automatic, dah boleh connect tu dah. Dah tak ada masalah dah jadi kan. Lepas tu sebab tu PPIM ni kenapa aku pilih, pasal satu dia satu NGO yang besar dan aku rasa kita perlu menarik juga community kan macam PPIM untuk join venture dengan kita untuk melaksanakan kerja-kerja ni. Sebab apa yang aku bayangkan ialah aku cerita kita banyak pusat pemulihan banyak kat Malaysia. Betul. Banyak ada. Rawatnya banyak. Rawatan banyak. Sebab apa ramai tu? Bajet buat macam Lembo cakap kan, masalah dadah ni yang sengsara penagih dadah, yang kaya raya orang yang merawat. Itu nyata, fakta. Kau pergilah mana-mana memang kena bayar mana ada percuma, kecuali kerajaan punya pusat percuma. Betul. Jadi aku tak nak buat benda tu sebab apa, bila dah bab duit ni akan jadi bertelaga
kan. Jadi tu cakap dengan Rainbow, kita buat satu je pusat aduan. Sebab apa? Kita bergerak dalam online. Bila online orang banyak komen, orang banyak ni, banyak. Jadi selepas ni apa-apa terus kita cakap okay, jumpa di pusat aduan di PPIM. Jadi bila diorang datang kat Tok Ki bagi tempat dekat PPIM. Kan, pejabat kecil Uzikom. Orang nak datang situ pun rasa selamat. Betul, sebab PPIM kan. Kan. Kalau kata dekat Coket ni Rikom punya pejabat sini, orang nak datang pun was-was. Dia penagih dadah punya persatuan, support group ni apa semua. Tu satu. Kan? Jadi yang kedua, kenapa PPIM? Orang rasa selamat. Orang nak pergi PPIM, pejabat PPIM kat mana? So orang akan pergi. Rikom mana? Jumpa. Jadi situ bila dah ramai akan datang, aku dah terbayangkan macam mana kita nak buat untuk sambut. Macam aku cakap tadi, quality control di Malaysia ni tak ada. Quality control yang keluar pusat, yang keluar penjara ni tak ada yang sambut. Kita yang akan sambut. Family dia orang sambut. Family sambut balik rumah seminggu 2 minggu dia buat balik pasal apa? Kat katil terselit sebatang. Tinggal 2 tahun lepas. Sebab ilmu tu tak ada. Ilmu untuk apa? Proses pemisahan. Penceraian ni tadi. Dia bercerai lah. Tapi dalam safe environment. Tapi nak mengharungi, nak move on daripada penceraian tu, dia nak kena ada support group. Betul. Kan? Jadi kita sambut dorang. Sebab tu kita nak ada rumah kecil. Nanti kita nak buat halfway house. Makna rumah perantaraan sebelum dia balik kepada komuniti. Makna keluar, dia duduk dengan kita dulu 6 bulan. Makna tempat persinggahan. Dekat situ kita akan ajar diorang skim macam mana nak kerja, apa kerja kau nak, apa semua kan. Makna okay, apa yang diorang boleh buat, apa yang diorang boleh buat kan. Mana nak guide macam mana kita akan support diorang. Tak kira jangan kata keluar-keluar nak terus jadi manager, memang kena ketuk kepala lah. Kau kena buat offshore dulu lah. Buat supervisor kan. Mana boleh kan. Jangan jadi apa, jangan jadi Mat Jenin kan. Mana kita kena ke alam nyata, realiti. Okey, realiti kau baru keluar penjara. Okey, apa kau nak buat? Kerja apa? Okey, nak kerja ni kalau kata rekod lampau apa semua terganggu, tak apa, kita bermula daripada bawah. Banyak tempat dia tak check rekod pun. Kedai makan tak check rekod kan. Makna bukan dia tahu pun sebenarnya. Nak pergi mesin rumput rumah orang kan. Tak check rekod pun. Tak check rekod kan. Jadi makna bermula dengan kerja kasar pun tak apa. Untuk permulaan hidup tadi. Dapat duit untuk isap rokok diorang kan, apa semua. Jadi tanpa berharap sepenuhnya pada keluarga. Dan waktu yang sama, bila anak-anak di dalam tu, keluarga kita akan tarik masuk dalam kita punya support group. Kita akan guide orang. Okay, anak makna ini bayangan yang aku bersama PPIM yang kita cerita dengan Tok Ki tadi. Bayangan yang kita akan buat satu hari nanti insya-Allah. So kan? Macam mana sambutan, macam mana Tok Ki punya ni? Tok Ki nak bagi pulau ni. Dah aku pula tadi takut pula dah. Pulau dia nak bagi weh. Makna kat situ aku nampak Tok Ki ni dia betul-betul nak buat, cuma dia sini pun cakap dia tak ada kemahiran ke arah tu. Jadi tu dia tanya Rainbow, dia tanya aku kan, kau boleh tarik orang, kau boleh ni, insya-Allah boleh kalau ada tempat. Aku bagi kau tempat, kau buat lah. Tapi terlampau besar sangat lah Tok Ki nak. Dia cakap tak apa Tok, kita bermula daripada kecil. Meja kecil, aku bagi meja kecil besar aduan. Lepas tu nanti kita ada rumah persinggahan. Lepas tu nanti kita develop. Mana nak ada satu treatment center, kita nak kena ada staff. Staff nak kena ada training. Mana kita tak boleh nak serat dia masuk-masuk, tak boleh. Itu semua makan modal. Jadi yang paling best kita jadi quality control. Kita sambut diorang keluar penjara, kita guide diorang ni kan, untuk mendapatkan apa kehidupan yang baru pada diorang ni. Dan apabila sampai masa, aku punya plan besar ni, aku nak adakan hari kepulihan negara. Hari kanser ada, hari AIDS ada, hari ibu ada, hari ayah ada, macam-macam hari ada kat Malaysia ni. Hari kepulihan tak, hari anti dadah ada. Hari kepulihan tak ada lagi. Anti dadah ada anti dadah kepulihan tak ada. Orang yang dah berjaya dia tak raya kan. Kat situ aku lihat iraf kita ke. Sebab bukan tak iktiraf, makna dia orang tak faham bahawa makna penagih ni sendiri ataupun yang apa akses penagih yang dah berjaya ni, diorang tak terfikir pun untuk nak naikkan self-esteem tu. Yang diorang ni semua berjuang untuk pulihkan diri ni. Betul. Tetapi kau tak ada fikir macam mana kita nak dapatkan untuk generasi yang akan datang ni mendapat keseronokan untuk pulih. Kalau ada hari kepulihan tu kan,
Mana orang, kepulihan ni sebenarnya penting. Baru ada orang nampak kepentingan. Dan dari situ kalau kita dah dapat kumpulkan orang ramai, maknanya dah ada petition banyak, insyaAllah boleh jadi benda yang tak mustahil. Tak mustahil, betul. Lepas tu bila dengan komuniti, dengan PPIM, aku cakap kepulihan ni bukan untuk penagih dadah sebenarnya. Orang ada kencing manis, yang pesakit kencing manis, dia pun ada pantang larang dia tak boleh makan gula. Dia pun berjuang dengan diri dia. Ingat tak boleh makan gula tu apa, nak kena tarik nafsu tu kan. Kalau gula tak trigger. Tu dia berjuang tu. Betul. Kan macam kita orang tak boleh tengok dadah kita trigger. Macam ni tak boleh tengok gula lagi depan mata ni, makan sedap-sedap ni tak boleh nak makan. Pasal apa? Kencing manis. Berjuang tu betul-betul mujahadah tu. Pesakit kanser yang tak ada ubat, tahu-tahu dah tahap 4. Kemo. Lepas tu bila duduk, orang tak peduli pun. Orang kesian sekejap lepas tu meninggal dah habis. Mana semangat diorang ni siapa nak bagi? Diorang berjuang ni, semua pejuang-pejuang ni. Sebab tu kalau dulu aku panggil, macam aku tukar ni istilah pejuang kepulihan ni, aku tukar dulu. Masa aku ada grup DSK ni, pejuang kepulihan. Aku tak nak bagi pejuang kepulihan. Tak mau bagi penagih dadah, tak mau. Nama tu pun penting, pejuang kepulihan. Jadi orang semangat untuk orang pulih. Jadi bila dah sampai masa besok dengan PPIM ni kan, aku nak hantar proposal untuk dapatkan hari kepulihan ni. Bila kita boleh tarik pejuang-pejuang yang ada ni, selain daripada pejuang kepulihan penagihan ni, pejuang kanser, pejuang kencing manis, semua pesakit-pesakit yang kronik dekat Malaysia ni, yang tengah melawan penyakit dia tu, semua tu pejuang yang tak didendang. Dan kita nak kumpulkan agar ada satu hari kepulihan negara. So kita dengan PPIM ni, ni adalah satu achievement kita buat kerjasama dengan satu NGO yang besar, dan kita dah nampak dah nak menggalas satu tanggungjawab yang besar. Betul. Kan? So benda ni bukan satu perkara yang mudah, tapi insyaAllah kita akan buat juga bersama-sama, kan? So kita nak masuk ke dalam PPIM tu, macam aku sendiri pernah duduk dengan Bob kan. Bob nampak aku kat PPIM tu, Bob kau jangan tinggalkan PPIM ni, kau stay kat sini 3 tahun ya, 3-4 tahun. Ada gaji tak ada gaji kau duduk je kat situ. Jadi masa tu aku pun duduk bertimbang lah aku balik Melaka. Lepas tu aku buat Recom ni lebih sukses lagi. And then bila aku comeback balik dengan PPIM, inilah mission aku kan. Dalam masa yang sama, apa yang aku boleh bantu PPIM masa tu aku bantu. Sampailah sekarang masih buat kerjasama yang baik dengan PPIM berkenaan dengan macam hari tu kita buat berkenaan dengan vaksin kan. Dengan Abang Zul Hasan, dengan Toki, Datuk Seri Asi dan sebagainya. So dalam masa yang sama, permasalahan dadah ni aku highlight kepada Toki, yang dia adalah satu permasalahan yang sangat kronik dalam Malaysia, dan sekarang ni permasalahan tu dah macam diabaikan. Tentang kepulihan ni macam dah diabaikan. So kita dah jarang nampak dalam TV tentang kepulihan ni. Yang kita nampak jahatnya penagih dadah. Yes. Kan? Jahatnya dadah. Orang itulah, inilah, macam-macam dia highlight kan. Tapi orang yang berjaya dalam kepulihan ni kurang di highlight kan. Kadang-kadang sampai setahun tak nampak, 2 tahun tak nampak dalam Tak ada. So sekarang ni, bila kita bekerjasama dengan BPM, apa yang aku nampak, salah satu benda yang kita boleh buat, kita tunjukkan pada masyarakat penagih dadah yang boleh berubah. Kan? Walaupun macam Hakim dah 11 tahun, macam Tajul pun setahun lebih, macam Bob dah setahun, pada tahun Siam pun lebih, kan? Buat recovery, so aku sendiri kan. So sebenarnya ramai sangat penagih dadah boleh berubah kalaulah pihak kerajaan, mainstream, media sosial duk mainkan buruknya penagih dadah. Sampai bila-bila lah negara kita tak boleh nak memenangi hati masyarakat tu yang seperti kebanyakan menteri dan juga agensi kerajaan. Dia selalu cakap berilah peluang kedua kepada bekal banduan, kepada penagih dadah kan. Tapi hanya sekadar kata-kata. Perbuatan tak ada, babe. Aku tak feel. Aku cakap kau aku berhenti dadah umur aku 24 tahun. Sekarang umur aku dah 40 tahun. Aku tunggu 16 tahun, peluang kedua tak ada langsung. Aku tak boleh bekerja. Aku pernah bekerja sebagai store boy. Okay. Aku ada dinaikkan sebagai supervisor, ada experience supervisor. Aku tukar kerja, berhijrah balik ke negeri asal aku, ke Melaka, daripada KL pergi ke Melaka. So aku ambil jawatan sebagai supervisor. Aku di offer naik pangkat senior supervisor. Aku kena buang.
sebab ikut lampau. Oh. Jadi sebab tu aku selalu bising benda ni. Okey, sekarang aku accept kan. Aku accept dengan usia aku macam ni dan aku tahu aku tak boleh nak mengecapi satu impian angan-angan nak jadi orang kaya yang berjaya ni, ada title ni semua. Aku rasa dengan usia aku 40 tahun ni, okey, stop lah. Generasi Kan? akan datang. So generasi yang akan datang ni macam mana? Yalah. Kalau umur dia hari ni 18 tahun dia ikut budak-budak motor, isaplah ganja sikit, ikut kawan-kawan cuba. Besoknya kantor urin. Dah ada rekod. Tak pasal-pasal. Dia nak kena tunggu sampai bila? Yalah. No second chance. Second chance dalam Malaysia ni hanya sekadar kata-kata. Sedangkan diorang nak pergi kepada masyarakat, brainwash masyarakat untuk terima si penagih dadah ni, terima bantuan ni pun tak buat. Tak buat. Sebab tu aku cakap macam Tok Ki cakap lah. Diorang nak buat tapi tak ada kemahiran, mungkin tak ada pengetahuan. Yes. Sebab tu kita selit masuk dengan bila kita bagi gambaran kat Tok Ki tu cakap kau boleh kumpul orang. Boleh berapa orang boleh kumpul. Itu dia tanya tu. Sebab apa dia cakap korang kena ingat, biarpun korang penagih dadah, biarpun korang ni bekas bantuan, tetapi kau dinilai undi di tangan kau. Diorang tak nak bagi kita second chance, nak payah bagi undi ya. Tak bagi ni. Jadi bila Tok Ki kata tu, aku dia lagi semangat. Jadi Tok Ki cakap makna inilah suara yang kita nak, makna yang boleh backup. Kalau sebelum ni kalau kita dengan NGO, contoh kalau mindset apa semua, sekadar bagi training, kumpulkan sijil tampal kat dinding. Itu je. Kan? Buat sijil Mana banyak-banyak. tak ada apa target kau ni? Kan? Apa target kau untuk menaikkan taraf pejuang-pejuang kepulihan ni? Sekadar bercakap, sekadar ni, tapi tak ada matlamat. Nak kumpulkan orang dalam bekas penagih pun sebagai 500 orang dalam satu ni pun susah nak buat. Pasal apa tak ada satu hati. Pasal bila dah banyak sangat bergabung dengan NGO ni apa semua bekas-bekas penagih dadah ni, dia macam-macam lah penagih dadah ni pun dia macam masyarakat biasa kat. Bila dah pulih, ni daerah ni mengumpat sini kalau kita lagi bagus, dia tak bagus. Jadi macam tu lah. Macam tu pula. So PPM itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi PPM ni dia Tak ada dia berkaitan neutral. langsung. Dia tak ada kaitan dengan dadah, dia neutral. Tok Ki tak mengasat dadah. Kan? Jadi mana neutral. Sebab tu aku pilih aku tak nak pergi sini, aku nak pergi sini pasal lebih selesa kita nak buat kerja. Kalau kena marah pun memang valid lah. Kan? Mana kita nak back rap, nak cerita ni tak bagus pun nak cerita Tok Ki bukan dia angkat pop pun peduli lah. Kan? Kau bagus tak? Itu dia tanya kan. Jadi kalau aku pergi dekat sini dia cakap, kau tahu aku pengasih, kau tengok ni ada cerita ni apa semua kan. Kau tak suka dengan orang tu, kau pun asukkan ni, kau tak ni kau boleh pakai. Jadi benda ni nyata. Kan? Jadi kat situ bila aku lihat sampai bila-bila takkan selesai masalah ni. Makna target untuk dapatkan hari kepulihan tu takkan tercapai. Kan? Jadi lepas tu bila kita nak membantu tu kita akan rasa macam tersekat. Ada boundaries kat situ kan. Jadi buat tu cakap dengan kau tak apa, kita pergi kat PPM dan jumpa Tok Ki, buat appointment, kita hantar proposal. Alhamdulillah. Hantar proposal, mana tu hantar proposal nak minta meja kecil dekat PPM. Kan? Jadi bila Tok Ki pula boleh dengar penjelasan apa semua dah ada, dia cakap dia memang dia ambil berat benda ni, cuma dia tak ada kemampuan, dia tak ada. Jadi kalau korang boleh buat, kalau korang mahir boleh buat ni, tak apa, saya tolong. Bila dia cakap macam tu aku pun alhamdulillah ni boleh ni. Maknanya tak apa, pelan-pelan. Jadi bila kita start dulu nanti, bila dah sampai masa ni pun kita tarik kawan-kawan kita yang mana berminat nak ni kan, kita akan panggil je untuk join venture, untuk sama-sama kita bantu semua bekas-bekas pengguna dadah ni. Kan? Macam meja kecil yang kita buka tu pun, kita tak ada pusat pemulihan. Maknanya siapa datang buat aduan, aku akan hantar kat tempat korang nanti yang buka pusat. Kita akan hantar, kita akan refer. Kan? Maknanya kalau kata tempat kau mahal, keluarga ni tak ada modal yang besar untuk hantar tempat kau mahal, kita cari tempat-tempat yang lebih bayaran murah sikit. Maknanya situ kita akan channel kan lah. Maknanya dan kita lihat pula kemampuan keluarga, kita lihat pula kadar kesihatan pasien ni macam mana kita boleh hantar kan. Maknanya kita akan usaha sama, bukannya kita nak bermusuh kan, bukannya kita nak challenge ataupun bukannya kita nak menyaingi siapa-siapa, tak ada. Kita sama-sama nak membantu, cuma bantu masyarakat lah. Cara dia aku gunakan channel yang dengan PPM kan. Bukan aku tak nak bergabung dengan kau bermakna aku tak suka kau, tak ada. Tapi aku nak cari kelainan, aku rasa benda boleh pergi luar saja dan korang pun boleh masuk sekali. Itu je. Okey gang, alhamdulillah. Okey. Sampai di sini saja
kita bersama Recom. Alhamdulillah korang boleh dengar semua apa yang diorang ceritakan, pengalaman diorang. Lepas tu dengan diorang punya experience lah kan, yang mana Abang Rainbow sendiri pun dah berapa tahun dan dia pun dah alhamdulillah masih dalam recovery. Walaupun dah berhenti lama, tapi dia masih rasa betul lagi bang walaupun masih berjuang sampai sekarang. So korang kalau nak nak berubah lah, ataupun ibu bapa, adik-beradik, saudara mara yang nampak kita punya family tu dah jauh. So siapa lagi nak bantu kalau bukan korang? Jadi kalau korang rasa korang bagi nasihat dekat si penagih ni tak jadi, so cara yang terbaik ialah korang kena paksa. Kalau paksa pun tak ni, korang cuba dengan cara lain lah. Cara tu korang boleh tanya kepada Recom sendiri, PPIM, apa yang patut korang buat supaya benda ni tidak melarat. Nanti kalau dah jadi benda-benda yang tak diingini, macam mati ke, kena bunuh ke apa ke, yang kita tak nak lah. So waktu tu lah macam kenapalah aku tak buat dulu kenapa aku tak tolong dia waktu tu baru timbul rasa penyesalan. Okey, jadi alhamdulillah sampai di sini saja saya bersama Recom hari ni. InsyaAllah kita akan bersama dengan personal pula lepas ni, insyaAllah di minggu akan datang. Okey, saya mungkin bersama dengan Abang Bob, mungkin bersama dengan Tajul dan juga Hakim. So perjalanan diorang sebelum ke so kalau korang nak tengok, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh komen kat bawah dan korang boleh tanya sebarang pertanyaan lah. So kalau korang nak cerita-cerita pasal pengalaman diorang ni, korang boleh komen dan jangan lupa subscribe dan juga like. Okay, so korang jangan lupa juga follow brother Rainbow apa? Melaka 44. Rainbow Melaka 42, 43 44. Dan juga Facebook Recom. Spell Recom RECOM. TikTok pun sama Recom Malaysia So support lah. Tak ada siapa lagi nak bantu anak Melayu kalau bukan orang Melayu. Orang Cina, bila dia orang komuniti dia orang kuat. Kita bukan nak main kaum, tapi kalau kita tengok Cina punya komuniti dengan Melayu punya komuniti jauh beza babe. Sebab apa? Dia orang kalau bersatu tu lain macam. Dia orang sanggup berhabis RM1,000 untuk anak bangsa dia. Kita tak ada. So dari sinilah kita kena mulakan. So dengan macam Abang Bok cakap, dia bersama dengan PPIM. Jadi alhamdulillah lepas ni korang boleh terus ke PPIM dan minta pendapat apa yang perlu. Bukan PPIM bukannya saja membantu pengguna Islam Malaysia, tapi membantu juga masyarakat anak bangsa. Okay, Assalamualaikum, sampai di sini saja. Terima kasih sebab menonton Yazid Podcast. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Terima kasih sebab follow dan subscribe. Korang jangan lupa subscribe. Korang tahu tak, dengan subscribe korang tu aku lebih bersemangat nak buat benda macam ni. Okay, Assalamualaikum, bye. Alhamdulillah.